Jadi kalau bawah 1000 cc ni, berapa horsepower dia? Tak sampai pun 65 horsepower. 65 horsepower. Setiap kali horsepower, berapa dia punya G-force dia, berapa dia punya brake horsepower. Semua tu kena diambil kira untuk menentukan technical spec ni sesuai kenderaan ini hanya mampu untuk nak bawa berapa barang, berapa orang. Jadi semua kita dah kira. Engineer yang melukis, engineer yang buat design, engineer yang buat testing, semua dah kira tengok bersepadan ke tidak. Tidak mau nanti bila duduk 5 orang penumpang, letak barang 20 kilo ataupun 25 kilo ataupun 30 kilo. Bila dia panjat bukit, kereta tu dah berjalan macam orang kayu basikal. Ini yang masalah dia. Jadi, jangan kita ubah suai kenderaan yang tak tentu pasal. Ini akan menyebabkan kerugian kepada kita. Jadi, kalau kita selalu angkat barang banyak dan kita selalu bawa penumpang banyak, jadi kita jangan beli kereta kecil. Bila kita beli kereta kecil, dia akan jadi stres. Bila dia akan jadi stres, dia gunakan bahan bakar berlebihan. Dan dia akan menanggung stres sepanjang masa. Ini akan menyebabkan kerosakan. Jadi kita beli kereta yang bersepadan dengan apa yang kita nak buat. Jadi kita akan dapatkan sisi yang besar supaya kenderaan kita tidak stres. Bila kita bergerak, dia melonsor dengan baik sekali. Dan dia pelepasan asap yang paling cantik. Jadi dia dipanggilkan Go Green ataupun dia panggilkan yang sekarang ni ekonomi iaitu Go Green, iaitu friendly pelepasan asap yang paling baik. Inilah yang kita nak cari. Jadi setiap kenderaan ini bergantung kepada saiz tayar juga. Di mana saiz tayar ni part of the suspension ataupun satu gabungan suspension yang paling penting. Setiap sebiji tayar ini berapa tahap kemampuan beban yang dia boleh tanggung. Kalau kita punya kereta 4 biji tayar, 4 biji tayar tu berapa beban dia? Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat tayar tu, mula-mula ada tulis 195 stroke 60 kali 15. Lepas tu kita nampak radial, kita nampak kat tepi dia ada tulis perkataan 93 H. Yang paling penting 93 tu lah. Dan H tu. Jadi maknanya 93 tu 350 kg dan H tu maximum speed adalah 210 km per hour. Jadi kalau kita tengok kan 93 tu beban dia dah baru 350, 4 biji dah 1400. Kereta kita hanya baru 800 kg. Ini maknanya tayar ini akan mempunyai jangka hayat yang baik. Jangka hayat dia sepatut kita boleh jalan sehingga 30,000, kemungkinan dia boleh jalan sehingga 40,000 atau 50,000, bergantung cara kita menggunakan. Andai kata kita boleh mungkin 195/70 kali 15, kita beli 60 hanya 135 kilogram. Jadi kalau kita campur dengan 4, berarti baru dapat tak sampai pun 500 lebih kilogram. Sama beban dia sama dengan kenderaan kita punya berat. Jadi jangka hayat tayar ni akan jadi pendek. Bila jangka hayat tayar ni jadi pendek, dia akan jadi stres dan kita akan memandu pada bila-bila masa tayar ni mudah meletup. Jadi tayar amat penting untuk kita menjadikan technical spec yang menentukan setiap buah kenderaan itu adalah dikeluarkan oleh manufacturers. Dan kita sebagai Jabatan Pengawatan Jalan sebagai pelulus untuk vehicle type approval sebelum dia daftar. Jadi di bawah Undang-Undang Construction and Use Rule, kita perlu lihat ada 3 undang-undang besar pada setiap buah kenderaan itu, walaupun dia motosikal. Jadi dengan adanya panduan ini untuk orang ramai untuk membeli kenderaan dan membeli spare part atau membeli tayar, mestilah mengetahui keselamatan, kerana keselamatan itu diutamakan.
Jadi kalau kita tahu pasal tayar, kita tahu pasal bahan bakar, kita tahu pasal dia pakai alat-alat ganti bagi kenderaan ini, akan dapat menambahkan jangka hayat sesebuah kenderaan itu. Jadi kalau kenderaan kita sentiasa stres, sekejap lagi, betul itu rosak, sekejap ini rosak, walaupun baru, ini akan menyebabkan jangka hayat kenderaan itu menjadi pendek. Itulah dia di bawah Section 66 bracket 1 bracket PP, Vehicle Type Approval, kelulusan jenis, yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Sarudin Khalid, Ketua Pengarah JPJ sendiri, di mana beliau akan mempengerusikan mesyuarat tersebut, dan dia bersama dengan 11 ahli agensi kerajaan lain. Saya sebagai setiausaha utama untuk membentangkan kenderaan-kenderaan yang masuk ke Malaysia setiap bulan, sebab mesyuarat tersebut sebulan sekali, untuk kita memaklumkan kepada ahli komiti dibenarkan dulu ataupun tidak kenderaan itu. Jadi bukanlah kuasa Jabatan Pengurusan Jalan seorang. Dengan 11 agensi kerajaan yang lain hadir sama untuk menilai setiap buah kenderaan. Mereka tak tengok kereta lah. Yang tengok kereta saya lah.